Alhamdulillahirabbil alamin. Berbanyak syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya yang berkepanjangan dan tidak berkeputusan. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Di bawah ini diperturunkan sebahagian amalan keseharian Mamu Dada atau lebih terkenal dengan nama Sheikh Dada bin Sheikh Ahmad Miah. Tapi panggilan biasanya ialah Mamu Dada. Beliau dilahirkan pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1947 dalam usia yang muda, iaitu 42 tahun. Namun, jasa beliau amat besar kepada kebangkitan orang Melayu Pulau Pinang. Beliau telah menyiapkan orang Melayu Pulau Pinang dengan amalan zahir dan batin. Amalan zahirnya adalah dalam bentuk seni persilatan. Seni persilatan combat fighting, iaitu seni silat tempur menghadapi musuh atau bersiap siaga menyediakan keterampilan kita dalam menghadapi berbagai cubaan dan berbagai pancaroba. Namun ada satu amalan beliau yang diamalkan dalam keseharian. Di bawah ini diperturunkan amalan beliau ini untuk dikongsikan bersama kepada umat Melayu Pulau Pinang dan seterusnya kepada peminat-peminat seni silat petir Melayu Pulau Pinang untuk diamalkan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara boleh menilai sejauh manakah amalan ini baik dan memberi kekuatan kepada kita dari segi zahir dan batin. Zahir dari segi ilmu persilatan dan batinnya dari segi amalan zikir yang beliau amalkan ini. Amalan ini, saudara-saudara boleh menilai adakah ia sesuai dengan kehendak-kehendak Islam. Jadi amalan beliau ini begitu ringkas, berbunyi begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertenangkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkencangkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perteguhkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkukuhkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pergagahkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah. Pergagahkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertahankanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
pertahankanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perberanikanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perberanikanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkuatkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkuatkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah. Perkaharkanlah akal hati dan sekalian anggota aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkeraskanlah akal hati dan sekalian anggota aku. Dengan semangat Islam yang cukup kuasa dan yang cukup sebenar, melawan dengan sekalian nafsu-nafsu hasad dan lain-lain nafsu, dan dengan kuasa Allah yang berkudrat, lagi suci, lagi hidup, lagi mendengar, lagi melihat, lagi mengetahui, lagi tunggal dan lagi bersifat dengan kesempurnaan, dapatlah aku menakluk sekalian nafsu-nafsu hasad dan nafsu yang membinasakan sekalian akal hati dan anggota-anggota manusia. Dengan berkat doa, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.